Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Ihsan, nombor bedeng 032761 daripada Usuludin Institute. Dan insyaAllah dalam kursus tasawuf perbandingan ini yang diajar oleh Dr. Said Hazrul Rafi bin Umar, saya diberi tugasan untuk mengupas dengan lebih lanjut istilah al-marhum dan al-ithbat. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya akan menerangkan terlebih dahulu maksud kedua-dua penggunaan istilah ini. Pertama adalah al-marhum. Al-marhum ialah hilangnya sifat kebinasaan dalam diri, iaitu penghapusan, dan al-ithbat pula menegakkan hukum-hukum ibadah, iaitu penetapan. Kemudiannya di sini saya akan membawakan sebuah kisah yang dipetik daripada kitab Risalah Al-Qushairi, di mana Imam Al-Qushairi sendiri mendengar daripada Syekh Abu Ali Al-Daqaq yang berkata, seorang syekh bertanya kepada seseorang, bagaimana kau mengalami al-marhum dan al-ithbat? Orang itu tidak menjawab. Lalu syekh itu menyambung, tidakkah kau mengetahui bahawa waktu meliputi al-marhum dan al-ithbat, dan barang siapa yang tidak memiliki al-marhum dan al-ithbat, berarti dia telah mengaibkan dirinya sendiri. Seterusnya di sini dapat saya memberikan dua contoh, di mana contoh ini dekat dalam diri kita dan sekeliling kita. Yang pertama adalah apabila rasa keagungan Allah itu ada dalam diri kita, iaitu al-ithbat, maka rasa ada makhluk itu akan hilang, iaitu al-marhum. Dan yang keduanya ialah jika terhapusnya sifat majmumah dalam dirinya dan digantikannya dengan sifat mahmudah. Keadaan ini juga dipanggil al-marhum dan al-ithbat. Di sini kita dapat memahami secara mudah bahawa jika nilainya sifat majmumah, iaitu sifat terkeji dalam diri kita, maka akan dicampakkan dan ditetapkan sifat mahmudah, iaitu sifat baik dalam diri. Dan seterusnya saya akan menerangkan peringkat al-marhum. Al-marhum ada 3 peringkat. Yang pertama, al-marhum zalat an-zawahir. Yang kedua adalah al-marhum al-ghaflah an-dhamair. Dan yang ketiga ialah al-marhum al-illah an-sarair. Saya akan menerangkan satu persatu peringkat al-marhum ini. Peringkat yang pertama adalah al-marhum az-zalah an-zawahir, iaitu kelenyapan sesuatu yang bersifat zahir seperti anggota badan yang tidak melakukan perkara maksiat dan haram. Contohnya, tangan kita mencuri, telinga mendengar perkara-perkara yang tidak baik, mulut melihat dan sebagainya. Dan seterusnya, al-marhum az-zalah an-zawahir ini merupakan penghapusan kelalaian dalam beribadah, iaitu ghaflah. Seterusnya, peringkat al-marhum ialah al-marhum ghaflah an-dhamair, iaitu hilangnya keadaan, kelalaian dan keterabaian dalam fikiran kita, seperti daripada kita lalai mengikuti Allah, membawa kita berterusan mengikuti Allah. Dan yang terakhir adalah al-marhum al-illah an-sarair, iaitu keterhapusan disebabkan oleh sesuatu yang bersifat batin atau sir, iaitu kita menghapuskan penyakit hati, seperti melenyapkan sifat buruk dalam hati untuk mendatangkan sifat baik, iaitu kita berusaha untuk membuat sifat majmumah untuk mendatangkan dalam diri kita sifat mahmudah. Seterusnya, peringkat al-ithbat. Peringkat al-ithbat ada 3. Peringkat al-ithbat ini diperolehi daripada al-marhum. Peringkat al-marhum iaitu apabila kita mencapai ketiga-tiga peringkat al-marhum, maka kita akan mencapai ketiga-tiga peringkat al-ithbat ini, iaitu peringkat yang pertama al-ithbat ini ialah perilaku dan sikap yang baik, dan yang kedua keadaan fikiran yang baik, dan yang ketiga keberlangsungan, iaitu
kita dapat mengisbatkan hubungan dengan Allah. Di sini dapat saya menyimpulkan bahawa bila kita mencapai mahuzallat, maka terbit dan munculnya isbat pada amal kita, iaitu dengan berperangai baik, bersikap dengan sikap baik, bersifat mahmudah. Dan seterusnya selepas itu, bila kita berjaya mencapai mahwaflah, kita akan muncul dalam diri kita tingkatan-tingkatan spiritual, iaitu munazalat, sebab kita menghilangkan kelalaian dalam fikiran kita, seperti dalam mengikuti Allah tadi lah. Dan yang terakhir, bila kita mencapai mahwillah, akan muncul isbat usyul, iaitu keberlangsungan segala yang kita capai selama ini dapat membawa kita mengisbatkan hubungan dengan Allah. Dan apabila kita mencapai isbat usyul tu, kita telah berjaya melintasi ketiga peringkat al-mahwu, dan ini merupakan syarat ubudiyah. Seterusnya ialah hakikat al-mahwu dan al-isbat. Pertama, al-mahwu dan al-isbat ini muncul disebabkan oleh adanya ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni al-mahwu itu segala hal yang ditutup dan dimurnikan oleh Allah, dan al-isbat itu segala sesuatu yang zahir dan dijelaskan oleh Allah. Al-mahwu dan al-isbat itu kedua-duanya dibatasi oleh kehendak Allah. Seterusnya, dalam Al-Quran mengenai penggunaan istilah al-mahwu dan al-isbat ini. Firman Allah, kita dapat lihat dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah itu ayat 39 yang berbunyi, yang bermaksud Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan meletakkan apa yang dia kehendaki. Saya rasa sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum